siapa yang memperdayakan rakyat, maka engkau perdayakan mereka, ya Allah. Wa man adana fakhudhu wahdan sanada. Dan barang siapa yang memusuhi rakyatnya sendiri, ya Allah, engkau cekap dia, ya Allah. Dan engkau runtuhkan sandarannya, ya Allah. Dalam perjumpaan itu mereka diugut oleh Azmin Ali bahawa mereka tidak akan dapat watikah calon untuk bertanding dalam pilihan raya. Malahan saya dimaklumkan bahawa dalam perbualan itu Azmin pun ada kata dengan saya pun confirm tak dapat watikah jadi calon dah. Hebat Azmin ni. Tun Faisal, ramai ketua-ketua bahagian sayang sungguh kat Tun Faisal. Ketua penerangan parti pula jadi kepala batu api. Juara merajuk Malaysia ni yang ala-ala drama queen ni memang kita boleh bagilah kepada Datuk Seri Azmin Ali. Itu special award yang kita boleh bagi kepada dia. Hebat Azmin ni. Ni saya kata Azmin ni memang betul-betul hebat. Satu parti dia pegang dan siapa tak sokong tak dapat peruntukan. Kami pada hari ini terpaksa mengadakan sidang media untuk membersihkan nama kami dan nama 120 orang ketua-ketua bahagian lain yang turut sama menyokong apa yang kita lakukan. Bukan saja kepada parti, tapi juga kepada rakyat seluruh negara. Kami seboleh-bolehnya tak mahu buat sidang media ni sebenarnya. Tapi apa lagi pilihan yang ada pada kami? Kami diminta untuk bersabar dan fikir mengenai parti. Tapi siapa pula dalam parti yang fikir mengenai kami, 120 orang ni? Jadi saya nak minta kita clear bahawa bila saya sebut tentang kami, saya tak masukkan kami 4 orang saja. Saya masukkan kami 120 orang. Walaupun kami 4 saja yang baru dipanggil. Jadi dalam sidang media ini izinkan saya jelaskan kronologi sebenar apa yang berlaku. Sekitar 3 minggu sebelum PAT, Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu, bila mana saya dan beberapa rakan-rakan duduk berbual, kami berbual secara santai saja, timbul persoalan tentang satu cadangan untuk membawa usul pencalonan Perdana Menteri dalam PAT. Tak ada masalah untuk kita namakan Tan Sri Presiden sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi ramai di kalangan kami yang mempersoalkan kewajaran perkara yang sebenarnya bersifat strategi dalaman dibawa ke platform terbuka seperti PAT. Dan saya rasa amat jelas bahawa fokus kami ialah menyatakan pandangan bahawa usul yang sensitif tak perlu dibawa ke PAT. Kita build up sokongan kepada Tan Sri dan poin utamanya ialah usul yang sensitif tidak perlu dibawa ke PAT. Malahan kalau diteliti, kita siap letakkan lagi syarat bahawa Tan Sri Presiden mesti terus di depan. Di mana salahnya kandungan dokumen ini? Tidak ada satu ayat pun yang menolak Presiden. Saya harap kita jelas mengenai kandungan dokumen akuan tersebut. Jadi seterusnya timbul persoalan. Mana datangnya naratif songsang bahawa ada usaha nak menjatuhkan Presiden, sehingga isu ni dimasukkan oleh orang yang menulis ucapan dasar Presiden dan menjadi polemik dalam parti hingga hari ini. Dan lanjutan daripada itu, kami 4 orang pula dipanggil ke lembaga disiplin. Katanya ada lagi. Untuk mencari punca naratif yang songsang ini, kami dapati bahawa ada satu titik permulaan di mana naratif menolak Presiden ini mula dicetuskan. Insiden ini ialah apabila Datuk Suhaimi Ghazali, Ketua Bahagian Sepang dan Setiausaha Negeri Selangor, dan juga Saudara Syukur Mustafa, on the way lagi, dia jauh sikit dari ini, Ketua Bahagian Puchong dan Ketua Penerangan Selangor, dipanggil bertemu dengan Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali. Pertemuan tersebut berlaku pada hari Selasa 19 Ogos 2025, beberapa minggu sebelum PAT, pada jam 11 pagi di Ibu Pejabat Bersatu. Turut hadir dalam perjumpaan tersebut ialah YB Rosnizan Ahmad, Ketua Bahagian Kuala Langat, dan YB Datuk Harrison Hassan, Ketua Bahagian Kuala Selangor. Datuk Suhaimi dan sekejap lagi Saudara Syukur ada di sini, dan mereka boleh mengesahkan bahawa dalam perjumpaan itu mereka diugut oleh Azmin Ali bahawa mereka tidak akan dapat watikah calon untuk bertanding dalam pilihan raya sekiranya mereka tidak menarik balik SD yang nak menjatuhkan Presiden. Dah pasti Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur tak setuju untuk tarik balik, sebab dokumen itu bukan dokumen untuk jatuhkan Presiden.
Mereka tak pernah tanda tangan apa-apa dokumen untuk menjatuhkan presiden. Kami semua tak pernah tanda tangan apa-apa dokumen untuk menjatuhkan presiden. Jadi macam mana nak tarik balik? Dokumen yang ditandatangani, tumpuannya ialah tidak mahu usul yang boleh membawa mudarat kepada parti dibawa ke PAT. Itu tumpuannya. Tetapi Azmin berkeras dengan ugutan bahawa mereka berdua, Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur, tak akan jadi calon kalau tak tarik balik. Malahan saya dimaklumkan bahawa dalam perbualan itu Azmin pun ada kata dengan saya pun confirm tak dapat watikah jadi calon dah. Hebat Azmin ni. Dia beri gambaran bahawa kuasa presiden untuk memutuskan calon pilihan raya sebenarnya datang dari dia. Dia yang pegang. Kalaulah kita tengok kronologi apa yang berlaku, kami berpandangan bahawa Azmin adalah pemimpin atasan yang pertama yang menggunakan naratif songsang ini untuk membuat tuduhan dan ugutan kepada Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur. Sebelum diorang berdua dipanggil, tak ada siapa-siapa dipanggil. Yang menariknya, pada masa yang sama, jentera Black Ops di media sosial begitu aktif menyebar naratif songsang bahawa ada usaha menjatuhkan presiden. Tun Faisal, ramai ketua-ketua bahagian sayang sungguh kat Tun Faisal, Ketua Penerangan Parti pula jadi kepala batu api. Dia bersungguh-sungguh keluarkan macam-macam kenyataan di sana sini, tapi sikit pun tak ada usaha nak hubungi saya untuk baca kandungan sebenar SG itu. Saya betul-betul pelik kenapa dia tak ada langsung kontak saya, hubungi saya untuk semak kandungan dokumen itu. Adakah dia tidak berminat dengan kebenaran? Adakah dia hanya berminat untuk pasakkan naratif yang songsang ini dalam minda semua orang agar parti kita berpecah? Dalam gerak kerja Black Ops pula, ada nombor dari luar negara. Kalau tak silap saya dari Thailand, kalau tak silap. Dan nombor dalam negara, nombor phone yang digunakan untuk menyebarkan surat layang dan video dalam grup-grup WhatsApp yang mengaitkan timbalan Presiden Datuk Seri Hamzah Zainuddin dengan usaha mengumpul SD menjatuhkan presiden. Yang peliknya, semua orang, termasuklah pimpinan dalam parti, tahu bahawa saya yang menggerakkan inisiatif ini. Saya berjumpa dengan kawan-kawan ketua-ketua bahagian. Datuk Seri Hamzah langsung tak tahu apa-apa pada masa itu. Tetapi fitnah yang disebarkan tiba-tiba mengatakan Datuk Seri Hamzah yang nak jatuhkan presiden. Sehingga ada sekali tu Datuk Seri Hamzah pergi ke Sabah, dia balik daripada Sabah tu, dia call saya. Daripada Sabah dia call saya, dia kata nak jumpa. Saya tak ingat tarikh berapa bulan, tapi saya ingat saya jumpa dia tu hari Selasa. Saya masuk bilik terus kena marah. Apa benda kau buat ni Wan Saiful sampai nama aku pun timbul sama. Saya tengah nak pergi ke ibu pejabat, sesi saya pukul 12, dekat-dekat nak sampai tu saya buka WhatsApp tengok perjumpaan ditangguhkan. Tak apalah, ditangguhkan. Sampai sekarang pun kita tak dapat lagi tarikh baru. Saya dengar cerita pada malam 25 September, selepas lembaga disiplin ditangguhkan, Azmin hantar mesej kepada adun-adun Selangor menyatakan bahawa dia nak letak jawatan sebagai Ketua Pembangkang Selangor. Kemudian mesej itu dipadamkan. Ada yang tanya saya, adakah Azmin letak jawatan sebab merajuk lembaga disiplin ditangguhkan? Saya jawab, saya tak tahu. Juara merajuk Malaysia ni yang ala-ala drama queen ni memang kita boleh bagilah kepada Datuk Seri Azmin Ali. Itu special award yang kita boleh bagi kepada dia. Sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan, sebelum ni pun yang merajuk-merajuk ni kita biasa sangat dah dengan Azmin. Kalau kita ingat masa Konvensyen Bersatu Malaysia, Tan Sri Presiden umumkan ni pada 13 Julai 2024. Tan Sri Presiden umumkan bahawa Azmin akan dilantik hanya sebagai Setiausaha Agung. Dia merajuk, dia umumkan dia tolak. Ni saya ada satu mesej dia hantar dalam grup WhatsApp Badan Pimpinan Negeri Selangor. Ada orang daripada Sepang tu. Dia forwardkan satu kenyataan media daripada Harian Metro. Muhyiddin cadang Hamzah jadi timbalan presiden, Azmin jadi Setiausaha Agung. Tahniah YBDSAA. Dan dia tag Datuk Seri Azmin. Pukul 8:06 malam 13 Julai 2024. 87 minit, 1 minit je Datuk Seri Azmin Ali terus balas, jangan ucap tahniah, saya sudah tolak.
Masa itulah dia tolak jadi Sesagong. Dah lah jadi Sesagong juga. Saya pun tak tahulah masa tu siapa yang datang pujuk bagi belayan kasih sayang dan kemanjaan kepada Datuk Seri Azmin, sehingga akhirnya alhamdulillah dia setuju untuk terima jawatan sebagai Sesagong. Azmin ni saya Datuk Saimi kot, bukan? Bujang. Azmin ni dia terkenal dengan sifat suka merajuk dan suka mengugut. Tadi saya jelaskan bagaimana dia ugut Datuk Saimi dan Saudara Syukur, Ketua Bahagian Sepang dan Ketua Bahagian Puchong, kata takkan dapat watikah calon. Ada satu lagi sebenarnya. Semasa PAT, dia juga mengugut Tan Sri Rahim Tambici, Ketua Badan Pimpinan Negeri Melaka, meminta supaya mengarahkan pada masa itu supaya Tan Sri Rahim membuat satu aduan disiplin terhadap timbalan Ketua Badan Pimpinan Negeri Melaka, Saudara Azruddin Idris. Saya tak tahu apa yang Azmin marah sangat kepada Saudara Azruddin, tapi yang menariknya, Azmin mengugut Tan Sri Rahim bahawa jika tak buat aduan disiplin, maka dia akan pastikan tidak ada sebarang bantuan disalurkan kepada Melaka dalam menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang. Hebat Azmin ni saya kata Azmin ni memang betul-betul hebat. Satu parti dia pegang dan siapa tak sokong tak dapat peruntukan.